So sebab tu bila dia penyek, dekat atas ni dia ada free play. Free play macam ni. Sebab tu dia jadi kukuk. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk ni satu bukti. Okey, kenapa saya selalu pesan kalau nak tukar mounting absorber ni, utamakan dulu yang original. Okey, apa jadi? Nampak belakang saya ni, kita ada satu Toyota Vios. Apa jadi dengan Toyota Vios ni? Sebenarnya dia baru tukar dia punya absorber dan juga mounting absorber ni. Okey, baru tukar je, lebih kurang sebulan 2 bulan macam tu. Lepas tu dia cari saya. Bulan lepas lah dia cari saya, 20 September dia cari saya. Dia kata, bang, kereta saya ada bunyi lah. Padahal saya dah tukar semua barang. So bila saya check, saya kata tak apa, saya check dulu. Bila kita check, kita bawa tu lalu jalan tak rata tu bunyi kukuk. Tak apa lagi. Bila naik turun bongo lagi kuat. Kukuk. Bila naik turun bongo. So saya kata kat dia, bang, ini biasanya mounting absorber problem. So bila saya jack kereta dia, saya check betul mounting absorber lah. Ini mounting absorber yang dia dah yang dia guna, yang dia dah tukar lah. Okay, ini yang baru, yang original. So saya nak suruh anda tengok, ada beza tak ketinggian dia ni? Sebenarnya ini dia datang sama saja dengan yang ni. Cuma apa yang berlaku, bila kualiti dia tak elok, dia jadi penyek. Jadi penyek. Nampak kesan penyek kat celah tu. Dia jadi penyek. Dia macam tengkuk patah lah, patah tengkuk. Dia dah penyek. So sebab tu bila dia penyek, dekat atas ni dia ada free play. Free play macam ni. Sebab tu dia jadi kukuk. Jadi kita akan tukar yang baru, yang ori. Dia akan fit balik dan insyaAllah tahan lama. Ni leher, nampak? Ni leher yang asal. Leher yang asal nampak cantik elok kan? Leher yang dah kemek dah. Nampak tak kesan tu? Kesan leher patah. Sebab tu saya selalu pesan, kalau nak tukar mounting absorber ni, utamakan dulu yang original. Bukan apa, sebab dari segi kualiti dia lebih tahan lebih lama lah. Sebab nanti kita tak mau pakai sebulan dah rosak, ibarat buang duit macam tu je. Kalau siapa ada masalah, bunyi tak settle, nak kita check, tak ada masalah, boleh bawa dulu datang ke Fizi Motorsport, dia sound Ipoh. Sebab hari ni saya